Okay, Assalamualaikum geng. So hari ni abang tu ada satu Myvi yang sebelum ni dah buat. So yang ni dia nak touch up, dia nak upgrade. Sebelum ni dia pakai S-Flow. Okay, so lepas dah pakai lebih kurang setahun tau, ada tak? Dekat-dekat lah. Okay, dekat-dekat dengan setahun dia nak modify lagi. Okay, so apa yang dia buat, engine kita kekalkan yang standard, cuma exhaust dengan gearbox. Gearbox lama dah kong. So kita dah buat gearbox YRV turbo. Lepas tu exhaust kita pakai yang senyap dengan yang ada bising. Kita ada yang bunyi diam dengan bising lah. Jadi kereta ni dah pakai Max Mini. Okay, Max Mini. Turbo pun pakai TF035 dengan Westgate Turbo Smart Turbo Smart original. So kita tengok bunyi exhaust macam mana. Kita akan set up low boost dekat yang senyap dengan high boost yang dekat bising. Okay, jom. Okay, so ni exhaust bising ni exhaust bising. Tekan minyak sikit. Okay, exhaust senyap. Remote dekat kunci. Ni bunyi senyap, okey. Bunyi senyap low boost, yang high boost dekat bunyi bising. Okey, jom. Dyno. Okey, ni saya tak senyap low boost. Okey, 151. Okey, ni exhaust bising kita buat high boost. Okey, dalam satu bar jom. Okay, so kita boleh tengok exhaust senyap tadi 151, exhaust bising 197. Ni tok dia makna 0.6 ni boost 0.6 151, boost 1 bar 197 turbo dah habis kita up boost tadi pun horsepower naik sikit je. Bila dah naik sikit je bermaksud turbo tu dah limit dah on wheel. Sebab ni kita pakai TF035. Untuk TF035 197 memang dah besar lah dengan tu. Okay, so tu saja daripada abang tu pada kali ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu.